daripada kami dapat dia. Memang pakaikan baju setiap hari. Lepas tu tiap tahun memang sambut hari jadinya. Mani sebenarnya pernah kami hadiahkan tu rantai emas, kereta i7. Untung jadi kucing kepada Haliza Maisuri ni siap dapat rantai emas dan juga sebuah kereta jenama BMW tau. Kata Haliza, dia ini sangat menyayangi kucing-kucingnya yang diberi nama Mani dan juga Aspen yang dianggap seperti anak sendiri. Kalau kita tengok dekat TikTok pun, Haliza dan juga suami ni memang suka menggayakan kucing-kucingnya sampai bawa ke butik LV tau. Mani ni dia macam diva, dia suka jalan-jalan, dan kalau katakan pergi butik emas, kedai emas, dia tak tahu orang, dia akan catwalk, dia akan pakai, dia suka sebab dia dah terdedah daripada kami ambil dia setiap hari bawa ke pejabat, bawa pergi butik dan bawa berjalan-jalan. Dan masa birthday-nya yang viral, sambut birthday-nya di butik LV dan memakai baju Rizalman setempah khas ya. Itulah nak katanya kita anggap anak kan. Dan untuk pengetahuan sebenarnya jenama tersebut yang jemput Mani untuk diraikan hari jadinya di butik tersebut disebabkan Mani ni ada aura. Manager LV minta Mani untuk mempromosikan. Ya, beg itu untuk bawa pet sebenarnya. Di Malaysia kurang sambutan. Kalau di luar negara semua orang beli untuk apa, bawa dog, untuk bawa kucing jalan-jalan. Di Malaysia tak sambutan. Soalnya dia ambil Mani untuk buat konten, dijemput untuk meraihkan hari jadinya di butik LV. Tahun ni pun saya pun tak tahu sebenarnya nak belikan apa lagi. Tak tahu. Di Mani ni dia macam manusia tau. Dia macam manusia. Kalau tak dapat hadiah, dia ada rasa jealous. Dia kalau dapat hadiah, dia tengok kan video ni. Excited, dia suka apa saja yang papa dia bagi. So kebetulan bila saya pergilah ke beberapa butik mewah, apa yang bersesuaian dan adalah mangkuk makannya yang sangat eksklusif berharga RM11,000 ya. Itu di tempat khas sebab di Malaysia tak ada. Berapa habiskan untuk Mani Aspen? Tak terkira. Untuk Mani Aspen ni saya tak pernah kira lah. Mate saya kata dah nak habis stok, saya akan top up. Gitu. Jadi kena tanya apa nama tu papa dia lah. Tak pernah berkira lah kan? Tidak pernah berkira. Apa sahaja untuk anak-anak.